Assalamualaikum saya sobat. Abang Meh nak update pasal Evo 3 Drag Abang Meh. So Abang Meh mari ni mak dauh ni. Nak mari ambil roll cage, nak cat ni roll cage dengan side skirt. Lepas tu Abang Meh nak update juga engine so far tak ada masalah dah. Cuma Abang Meh kena upgrade injector untuk nak upgrade horsepower dia. Injector nak kena upgrade pada 2200cc. Lepas tu ke apa lagi? Ni gearbox. Gearbox Abang Meh pun ada dah. Dogbox. Ni. Ni. Dogbox kita dah ada dah. Sebab kita dah main kategori open, memang kena ada dogbox dah. Dogbox ada. Tapi Abang Meh tak tahu lah sekarang ni macam mana, sebab kereta tengah cat lagi. Lepas tu kita berbekalkan 3 minggu lagi untuk race. Rasa sempat ke tak ni geng? Abang Meh kalau tak last minute, biasalah. Okay, so ni engine dia. Apa lagi nak upgrade? Mungkin intercooler. Ni asal dia. Kita tak tahu lagi nak macam mana, nak upgrade apa untuk intercooler. Okay, so korang yang kalau nak tengok, kalau sempat siap kereta drag Abang Meh ni, kalau korang nak tengok drag terpadu pada 18, 19, 20 hari bulan 9 ni di Litar Gombada. Jumpa korang kat sana. Assalamualaikum.